Nak pukul, nak tangkap, nak ugut, nak hina, naik, apa yang perlu kamu buat? Salah saya apa? Kerana saya bercakap bagi pihak rakyat jelata. Saya berjuang untuk mereka. Untuk apa hidup? Mau wang? Mau gila kuasa? Kita sudah mau, dan saya sebut Wallahil Azim, kita mau negara ini dapat martabatkan rakyat semula. Kita mau umat Islam ini anggap agama itu agama yang boleh dihayati. Kita mau umat Islam di Malaysia umat yang boleh bekerja dan hormat hak orang lain, supaya orang tengok pemimpin Islam itu dia kata, oh ini pemimpin yang baik. Bukan dia tengok Melayu pemimpin korup, bukan tengok Melayu pemimpin rasuah. Kita nak orang lain sama-sama, orang Cina yang baik, orang India yang baik, Iban Kadazan yang baik, bersama dengan Melayu yang baik, angkat martabat rakyat negara ini. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَالُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah mencerita dalam biar Allah ceritakan cerita yang hak, yang benar. Naba'ahum bil haq. Apakah yang istimewa, yang benar dalam cerita ini? Cerita anak muda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Anak muda yang kental semangat, kuat iman, tolak rasuah dan kezaliman di luar, tolak penindasan. Tak boleh, kami, jiwa kami tak boleh terima. Allah tambahkan iman mereka. Kerana apa? Anak muda ini ada apa? Ilmu banyak? No. Kekayaan tidak ada, kuasa tidak ada. Yang ada, warabatna ala qulubihim, terpaut dalam sanubari dan jiwa mereka. Apa dia? Yang mereka tunduk kebesarannya itu Allah, Tuhan yang menjadi langit dan bumi. Bukan orang yang bagi RM100, bukan orang yang bagi projek, bukan orang yang bagi ugutan, bukan orang bawa senjata tunduk babi dada sebagai something. Tidak. Rakyat yang begini diketepikan, suara mereka dibenarkan. Tahu Syekh Qaradawi sebut macam mana? Umat Islam Mesir ini rusak kerana pemimpin rakus dan ganas dan rasuah, dan ahli-ahli agama yang dia perkakas terpecacai kepada perasuah-perasuah. Dengar nasihat Syekh Yusuf Qaradawi. Apa ini jenis pemimpin? Kamu ada anak, kamu ada bini, kamu ada keluarga, boleh orang aib dan hina begitu rupa. Manusia jenis apa macam ini? Orang muda ingat, kerana masih ada orang-orang seperti dalam pemuda UMNO menjadi perkakas kerana RM50. Mana maruah kamu? Sebab saya kata orang Jawa dulu sebut apa? Ronggo Warsito.
edan. Zaman gila. Orang rasuah, penjenayah, perogol jadi pemimpin. Kita nak jadikan penjenayah. Sebab itu lawan tetap. They think you are stupid. Teach them. Teach them no leaders and barisan leaders that they are stupid, thinking that we are stupid. Tell the editors, tell the journalists, tell staff, utusan Malaysia, tell them we are not idiots and fools. Fight them and fight them hard. Saya orang Islam, paut pada akidah dan akhlak dan syakhsiyah Islamiyah maknawiyah. Tapi saya tahu orang Islam, belajar, didik, hormat hak orang lain. Orang Cina, India, Iban, Kadazan, Hindu, Kristian, Muslim, Sikh, semua hormat hak mereka.